Aku tanya WhatsApp siapa ni? Saya minta maaf. Kamu tahu tak aku saya gila kamu? Mu sanggup buat gini kat aku? Jatuh mana ni? Comel dia kan? Kau uiga apa dia? Saya tanya ni pun. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan. Bangun. WhatsApp siapa ni? Aku tanya WhatsApp siapa ni? Saya minta maaf. Kamu tahu tak aku saya gila kamu? Mu sanggup buat gini kat aku? Jatuh mana ni? Hei! Mu dengar aku tak habis lagi? Mu tahu tak aku sanggup tinggal bini aku? Aku caya kamu! Hei! Yang nak gimana ni? Dengan baik-baik ni nak gimana? Yana, abang tanya ni nak gimana? Gimana Yana? Laku. Toksik jatuh bodoh semuamu. Yana, abang minta maaf lah. Yana! Yana, abang janji Yana lepas ni abang tak kasar lagi dengan Yana. Yana! Yana! Syirah, abang minta maaf Syirah. Abang minta maaf Syirah. Assalamualaikum. Duduk pintu. Pasal kita malam ada harga. Kita nak minta usaha dulu jam. Tinggal lah Syirah. Boleh? Aku tak ketinggal Syirah. Syirah tu isteri aku Hoksoh. Tahu tak Syirah tu siapa ya? Syirah tu bini aku. Aku mari ni bukan nak kasih saja. Idea aku ni ada harga. Poket tengah penuh ni lo ni. Moyak je berapa ratus ribu aku sanggup bayar janji muncul lah dia. Mengingat Syirah tu puan anak patung. Senang-senang mung tolak mari. Gitu. Mu tak ingat dulu gano mu tahu dia siapa? Aku ambil dia. Aku monjau dia. Aku comel dia. Mu juga kena tahu satu perkara. Aku ni dia tak ada bersama. Dia tak ada bersama. Mu tahu? Aku milik dia, dia milik aku. Jadi kalau dia milik aku, maksudnya dia tu bekas aku. Mu tak sedih? Syirah memang bekahmu. Tapi dia lebih mulia daripada jantan munafik macam mu.